Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So hari ni adalah hari keempat aku berada di Bali. Ke Bali ke kita, episod 4. Sekarang dah pukul 12, so dah masuk tengah hari lah. Okay, tadi kita keluar lambat sikit sebabkan aku ada siap beberapa kerja yang kena buat. Sekarang ni aku makan dekat Bali, korang boleh nampak bebek dan ayam kampung Mas Budi. So kenapa aku pilih kat sini? Sebab salah satunya banyak juga aku lalu aku nampak Mas Budi punya kedai. Mas Budi macam dia ibarat Pak Mat Western lah dekat Malaysia, macam tu lah. So aku nak try. Jom, let's go. Rip, cerita sikit pengalaman Rip dekat Bali. Macam mana Rip? Pengalaman dekat Bali kan? Seronok. Alhamdulillah. Semua baik-baik. Semua baik-baik. Tapi parai sikit lah. Tapi parai. Itu penat tu biasa. Berapa hari. Macam dekat ni, Pendang Kedah. Lawasnya. Hello guys, so sekarang pukul 1.28 di Bali. Untuk aktiviti hari ni, aku dan juga tim-tim aku, kita orang pergi Bali Zoo lah. So kita nak tengok binatang apa yang tak ada kat Malaysia sekarang ni. Buaya, tapi buaya dah ramai dah kita jumpa kat Malaysia. Dah ramai nampak kat Malaysia. Sekarang binatang apa yang kita belum pernah tengok lagi? Kita masuk dulu, kita tengok. Jom. Okay Rip, Zoo Bali ni kau nak tengok apa sebenarnya? Buaya. Buaya kita dah selalu nampak kan? Kalau nampak dekat air atas darat. Stesen ini nak tengok ikan paus. Ikan paus tak pernah tengok. Ya betul juga. Boleh tengok lah. Kalau tengok ada lah. Kalau ada lah. Tak pegang tapi takut. Takut dia marah. Yang sini dia biarkan agak-agak, kalau harimau dia biar macam tu tak? Yang ni ada tanduk-tanduk panjang tu. Okey. Kakak kau terlepas. What? Bukan. Oh, salah ni. Bukan. Apa tu? Kenapa dia terlepas? Zebra tu. Dah macam zebra punya macam tu lah. Zebra agak ke? Terlepas zebra ni. Ni Zebra terlepas ni. Patutlah 3 ekor, seekor kat luar. Harik belang pergi dalam. Kenapa tak atas tu? Syaz. Terus? Itulah kanan. Ada tu. Yelah, tadi dia panggil nama Arif je. Pandang. Yang tu Harik lah. Okey, jom kita teruskan menyaksikan info-info penting di sini. Hati-hati, kami juga makan jari dan tangan. Hati-hati Tiger Trail, aku nak tengok tiger sebenarnya ni. Aku nak dia abang long. Sekarang tak kira lu abang long kah, lu ayah anda kah? Ini KL gua pegang. Tiger. Diamond. Oh, dalam ni Tiger Trail. Duduk. Patung ni lah. Oh tu.
Weh, besar siap. Oi, dia pandang tu. Oi, dia pandang. Agak-agaknya kalau kita panggil dia ikut tak? Dia dengar. Kucing kata kucing beruang. Dia ada kucing juga, bakal kucing. Selesai sudah kita punya lawatan ke Bali Zoo hari ni dan kita pun nak pulang. Kita sampai tadi pukul berapa? Pukul berapa tadi kita sampai? Pukul 12 lah. 12 lah kan. 12 kita keluar saja dah pukul 11 lebih, 12.30 ke 1 yang tu. Sekarang dah pukul 4.30. Okay, 4.30 sharp kita keluar. So, sekarang kita nak letak barang dekat supir. Okay. Apa yang kita nak buat lepas ni, kita pergi makan dulu untuk hari ni. Sebab kita makan tadi pagi. Lepas tu pergi zoo. Sekarang dah petang, kita nak makan petang pula. Jom. Kita tanya supir nak makan mana. Okay. Nak mau makan mana. Mana tahu nanti ada orang minta kontak nombor supir Indonesia, kita boleh bagi kan. Jauh lagi tempat makan. Kau rekod Syaz, aku rekod kau, rekod Syaz. Siapa rekod aku? Dia seorang ni kau bawa aku. Gelas dapat dua. Ya, Ismail tak boleh. Oh, kat pantai tu. Yeah.